Sebab alam roh Allah punya. Kita ke alam dunia pun Allah punya. Kita nak hantar orang, mempersiapkan orang ni ke alam barzah pun, tu Allah punya laluan. Allah punya, milik Allah. So menghantar orang tu, you punya percakapan tak boleh sembarang. Walaupun pada you tak ada apa-apa. Macam pada kita macam, aku selalu gaduh, aku cakap benda tu tak ada benda pun. Tapi impact dia tu you nampak kan. So macam you rasa tau, macam satu macam, how I regret. I sangat regret bila I nampak muka dia tu, tukar muka I. Padahal bangsa Chinese tu. Bila muka I rasa macam bangsa Chinese. Tapi bila I dah baca surah tu, bila I masuk balik bilik embalming tu, dia dah, muka dia balik lah. Lega time tu, rasa lega gila. Rasa lega, rasa bersalah, rasa macam beratnya kata-kata tu sampai Allah boleh mengajar kita on the spot. Allah ajar kita on the spot. Jadi I tak pernah cakap itu. Lepas tu I gaduh dengan adik-adik I. Macam mana gaduh pun, setakat left group I takkan cakap, mulai pada ni aku bukan kakak kau lagi, I takkan cakap benda tu lagi.